Okey, saya baru share dekat tim saya supaya apa yang saya kongsikan pada pagi ini insya-Allah akan memberi manfaat kepada kita semua. Okey tuan-puan, siapa-siapa yang baru masuk boleh tap skrin supaya perkongsian kita ni boleh semua orang dapat. Apa yang saya buka ni adalah TikTok saya tuan-puan. TikTok saya ni dia ada bio link. Dekat bio link ni tuan-puan boleh klik. Bila kita klik dia akan buka dekat sini lah. Topik kita pada pagi ni adalah ada dua perkara. Kenapa kita menyimpan dan kenapa kita nak kena menyimpan emas. Dua perkara ya. Kenapa kena simpan dan kenapa kita nak simpan emas. Jadi awal mula pertama mula saya nak perkenalkan lah. Ini adalah bio link saya dan dia sebenarnya bukan isu tentang, bukan saya nak memperkenalkan diri saya sangat. Memang betul saya adalah dealer emas public gold. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu dengan tuan-puan adalah dalam bio link saya ni syarat dengan ilmu. Ilmu yang membuatkan kita kaya, ilmu yang membuatkan kita menyimpan, ilmu yang membuatkan kita memilih emas untuk menjadi salah satu instrumen simpanan. Kita boleh simpan duit, tak ada masalah. Tapi simpan duit, tuan-puan kena ingat, duit terkesan dengan inflasi, emas tak terkesan dengan inflasi. Emas semakin lama nilai dia semakin tinggi, duit nilai dia semakin lama semakin merosot. Itu ya pokok dia. Persoalan pokok dia adalah sekarang ni, kenapa kita tak menyimpan? Soalan tu saya tujukan kepada diri saya sekali. Kenapa kita tidak menyimpan? Sebab tak ada ilmu. Saya telah lalui zaman keberdosaan kewangan lama. Saya berdosa kewangan ni lama sangat. Kenapa saya rasa saya berdosa kewangan? Dosa-dosa kewangan yang saya telah lakukan adalah sewaktu saya actively bekerja. Saya dulu bekerja, saya mula bekerja pada tahun 2000. Bila saya bekerja, dapat gaji tetap. Tetapi ya Allah tuan-puan, tak pernah menyimpan. Daripada tahun 2000 sampai tahun 2022, saya tak pernah menyimpan tuan-puan. Asbab saya menyimpan adalah selepas saya berjumpa dengan public gold. Allah izinkan saya untuk memahami public gold. Saya menjadi pelanggan public gold pada 7 bulan Julai. Kemudian pada bulan 10 tahun 2022, saya menjadi dealer. Bila saya menjadi dealer, memang nak kena upgrade ilmu. Kita nak kena faham, kita nak kena tahu, kita nak kena ambil peduli. Kenapa aku menyimpan? Salah satu elemen untuk menjadi kaya adalah menyimpan. Salah satu elemen untuk kita nak menjadi kaya adalah ilmu. Dua benda. Kena simpan, kena ada ilmu. Sebab itulah saya kesian kawan-kawan kita ada duit banyak tapi tak menyimpan emas. Dia pepatah menyatakan, bukan pepatah ni, kata-kata kita orang, kata-kata kita orang, dealer-dealer public gold, mereka yang ada duit belum tentu lagi memiliki emas, membeli emas. Walhal kita tahu emas tu adalah satu logam bernilai yang nilai dia adalah kekal sepanjang zaman. Sejak zaman Rasulullah lagi. Dinar telah pun diperkenalkan masa zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah dulu, 1400 tahun dulu, satu keping dinar boleh beli 2 ekor kambing. Sekarang pun, satu keping dinar boleh beli 2 ekor kambing. Maksud dia apa? Nilai dia kekal. Duit. Kalau zaman dulu, saya pergi sekolah, bawa 50 sen. Kalau tuan-puan ada dekat sini, sahabat-sahabat semua, ada tak anak ke, anak jiran ke, anak buah ke, yang pergi sekolah bawa 50 sen? Mana boleh zaman sekarang ni. At least RM5. Dengan kokonya, dengan kafarnya lagi. Kan? RM5 ataupun RM10. Dan RM5 pagi, RM5 petang. Kalau dia ada kafar dan sebagainya. Maksud dia apa? Nilai duit semakin lama semakin mengecil nilai dia. Kuasa membeli itu semakin tinggi. Kita rasa macam barang tu mahal. Memang betul barang mahal. Pokok dia adalah inflasi. Duit terkesan dengan inflasi. Emas tak terkesan dengan inflasi. Sebab tu emas makin lama nilai dia semakin tinggi. Jadi apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-puan ni, dalam bio link saya ni, syarat dengan ilmu. Kenapa saya nak bagi ilmu kepada tuan-puan? Supaya tuan-puan cakna ilmu simpanan, supaya tuan-puan tahu tentang menyimpan secara tepat, betul dan selamat. Kalau tuan-puan tak menyimpan secara betul, tepat dan selamat, tuan-puan kena
ada potensi untuk berisiko tinggi kena tipu. Especially yang berkaitan dengan emas lah. Emas ni bukan macam duit. Duit pun ramai orang kena tipu. Tambahlah emas kan. Kalau tak ada ilmu, habis. Sebab itulah mentor kita orang cakap, kita ni menjadi kaya sebab ilmu. Bukan kita menjadi kaya sebab duit banyak. Bukan kita menjadi kaya sebab kita ada emas banyak. Tapi ilmu. Dengan ilmu yang menyebabkan kita punya aset tu berkembang, duit kita bertambah dan sebagainya. Jadi, dalam BioLink saya ni ada banyak ilmu yang ada lah. Saya cuma nak tunjukkan dekat sini, kalau tuan-puan nak memulakan simpanan emas secara betul, tepat dan selamat di bawah jenama Public Gold. Kenapa Public Gold? Saya register dengan Public Gold, saya memahami Public Gold dan saya tak buat kajian dengan syarikat-syarikat lain. Dan bila orang tanya saya, bandingkan Public Gold dengan syarikat A, minta maaf lah kawan. Saya tak buat perbandingan dengan syarikat lain. Tuan-puan pergilah dekat syarikat lain, selidik macam mana. Tapi saya nak beritahu, selepas saya buat homework dengan Public Gold, dan saya percaya Public Gold adalah satu syarikat yang berpotensi besar, yang mana saya lebih selamat di bawah syarikat Public Gold. Dengan carta organisasinya, dengan pelanggan yang lebih 2.5 juta, 2.6 juta sekarang ni. Cawangan seluruh negara ada. Jadi itu antara kelebihan. Yang paling best sekali adalah ramai pakar kewangan. Pakar kewangan ni adalah mereka practitioner. Mereka adalah player industri yang tentang financial. Financial untuk personal financial ataupun consultant dan sebagainya lah. Menyertai Public Gold. Kalaulah expert dalam kewangan dah menyertai Public Gold, agak-agak dia orang rasa macam mana? Dia orang dah buat homework dan bukan syarikat-syarikat yang boleh scam sejak daripada tahun 2018 sampai sekarang. Okey? Sebab tu saya milih Public Gold, dan kalau nak minta saya buat comparison dengan syarikat-syarikat lain, minta maaf. Saya hanya straight to the point. Saya fokus kepada Public Gold dan saya selesa dengan Public Gold. Alhamdulillah buat masa sekarang ni, apa yang saya buat tu memberikan saya ketenangan. Jiwa tenang dengan Public Gold. Okey, ini cara nak mendaftar semua ada dekat sini. Okey, dan di bawah ni adalah rujukan-rujukan ilmu yang boleh ada. Yang saya nak fokus hari ni adalah bukan muka surat depan ni, muka surat belakang. Ni. Ada button ni. Button ni tuan-puan boleh pusing. Kejap. Saya nak sound check ya. Saya tak sound check tadi, saya dah sound. Sound check ya. 1 2 3. Saya tak sound check tadi, saya dah sound. Sound check ya. 1 2 3. Alright, cun. Sound check saya berjaya. Okey. Alright. So, apa yang ada dekat BioLink saya ni, dia boleh berpusing dan di belakang. Di belakang ni banyak dengan ilmu. Inilah ilmu-ilmu yang saya nak berkongsi dengan tuan-puan supaya kita cakna ilmu simpanan dan supaya kita cakna ilmu simpanan emas. Simpanan dan juga emas. Kalau tuan-puan nak tahu tentang Public Gold, dekat sini saya letakkan dekat sini. Soalan-soalan lazim yang berkaitan dengan Public Gold. Tuan-puan boleh klik saja. Buka dalam tu, kenapa kita kena simpan emas. Dalam ni ada 5 persoalan ni yang saya bagi. Punca utama macam saya sebut tadi. Kenapa kena nak simpan emas? Sebab kita nak selamatkan nilai duit kita daripada terus dimakan oleh inflasi. Inflasi memang ada. Inflasi dia ada kaitan dengan ekonomi. Dia ada kaitan dengan kegawatan ekonomi, geopolitik dan sebagainya. Memang ada inflasi. Okey? So, bila ada inflasi, duit memang terkesan dengan inflasi. Emas tak terkesan dengan inflasi. Sebab itulah kita nak kena menyimpan emas. Sebab dalam ni dia tulis kat sini, inflasi adalah pencuri senyap. Mana kita sedar duit kita dalam bank, kan dia susut nilai. Mana kita sedar? Kita tak sedar pun. Sebab tu dia panggil pencuri senyap yang makan. Yang makan kekayaan kita. Okey? Kos sara hidup akan naik dengan kuasa beli mata wang jatuh. Kan mata wang kita kan kadang dia strong, kadang dia weak kan. Dia kadang dia tinggi, kadang dia bagus, kadang dia meningkat, kadang dia turun. Umpama dia macam ni. RM50 10 tahun dulu. Boleh beli barang dapur separuh troli. Ini perumpamaan RM50 kita pergi shopping 10 tahun lepas. Boleh dapat separuh troli. Tapi sekarang ni RM50 mungkin hanya cukup untuk 2-3 barang je. Itulah kesan inflasi. Kesan inflasi adalah kuasa membeli kita semakin lama semakin mengecil. Nilai duit semakin rendah. Emas tak, terbalik. Okey.
Okey. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, kenapa simpan emas lebih baik daripada simpan duit? Kan? Duit kertas dicipta untuk dibelanjakan. Manakala emas dicipta untuk penyimpan kekayaan mutlak. Nampak tak? Duit memang betul. Sifat dia untuk dibelanjakan, sebab itulah dia jadi mata wang utama dekat tempat kita. Sebab itulah siapa-siapa yang menyimpan duit selalunya cepat untuk dihabiskan. Sebab sifat dia macam tu. Macam saya contoh kan. Saya memang boros. Saya ada duit tak pernah melekat. Daripada dulu saya bekerja sampailah sebelum saya kenal Public Gold pada tahun 2022, memang tak pernah melekat simpanan saya. Simpanlah macam mana pun tak pernah melekat. Kan? Ada simpanan dipinjam. Ada simpanan sekarang ni dengan bank card, dengan QR, dengan duit now dan sebagainya, sekejap je duit habis. Contohlah kan, kita pergi isi minyak. Pergi isi minyak dekat Petronas. Sebagai contoh kan. Duit dalam poket ada RM100. Isi minyak RM50. Baki ada RM50. Agak-agak kita nak singgah dah dekat Petronas. Selalunya orang akan singgah. Siapa yang ada anak kecil, dia teringat anak dia suka makan ni. Dia tengok, dahaga lah, haus lah. Kan? Duit ada dalam poket ada RM50. Minyak dah isi dah RM50. Duit dalam poket ada RM50 lagi kan. Pergilah masuk dalam kedai mesra tu. Beli ni, tinggallah. Katalah contoh RM20. Cuba bayangkan daripada 100 tadi, isi minyak 50. Beli barang 20, tinggal RM30. Contoh tu tak menarik sangat. Ini saya nak kaitkan duit dengan nafsu kita. Hari ni, dalam poket kita ada RM100. Kita pergi kedai makan. Kan tengah hari nanti, tengah hari lah ni, waktu tengah hari, kita pergi kedai makan. Saya nak compare nafsu kita bila ada duit dengan nafsu kita tak ada duit. Lain macam sikit. Kita ada RM100 dalam poket. Kita pergi kedai makan waktu makan tengah hari. Agak-agak lauk yang macam mana kita ambil? Ikan kita ambil, sayur kita ambil, telur asin kita ambil, ikan kering kita ambil. Kalau ada kopok, kita order kopok, minum, tembikai. Contoh kan. Mungkin dia ambil dengan kerabu lagi dan sebagainya. Jumlah semua sekali adalah RM15. Contoh, RM15 termasuk dengan air. Bayangkan dalam poket kita ada RM5 je. Ada RM5 je. Tadi ada RM100. Nafsu kita macam mana? Saya tanya dengan akak. Akak, telur asin berapa ya? Sebelah berapa? 50 sen. Ikan ni berapa kak? Sebab nak bajet. Duit tak ada. Sebab itulah pakar kewangan selalu sebut. Kalau kita ada duit banyak, tolong tangguhkan pembelian kehendak kita. Bukan keperluan. Keperluan ni apa? Bil utility, barang dapur, itu semua keperluan. Minyak, petrol untuk Tashengo nak pergi kerja dan sebagainya, semua keperluan. Peruntukan untuk pendidikan anak, yang ni lah, yang harian ni lah. Anak nak pergi sekolah, duit poket dia. Kita nak pergi kerja, duit poket kita nak pergi kerja dan sebagainya. Itu semua keperluan. Tetapi tangguhkan kehendak. Contoh nak beli baju baru, nak beli handbag baru. Tangguhkan. Apabila kita ada duit banyak, kalau kita tak tangguhkan pembelian, kita risau nafsu kita tu meningkat untuk berboros. Nafsu boros kita tu akan meningkat. Kalau kita tangguhkan, tangguhlah sampai mungkin sebulan. Kan tak ada keperluan. Baju, tiba-tiba ada duit banyak nak tukar casing handphone. Tiba-tiba ada duit banyak nak tukar baju. Tiba-tiba ada duit banyak nak tukar kasut. Bukan nak tukar, nak tambah lagi kasut. Kasut dekat rumah tu dah ada 10 pasang lah. Nak tambah lagi. Oh, ni Adidas baru ni. Oh, ini jenama baru ni. Kalau tak ada duit, tak teringin pula nak beli. Sebab itulah dinamakan duit, sifat dia adalah untuk dibelanjakan. Bila kita simpan duit, sifat dia untuk dibelanjakan. Siapa-siapa yang boros memang kalah. Macam saya lah. Saya kalah. Dengan duit saya kalah. Ada duit memang habis. Ada duit memang habis. Sebab tu saya beralih kepada emas. Contoh saya tunjuk kepada tuan-puan. Emas saya ni kan. Kalau saya tunjuk dengan tuan-puan, agak-agak orang yang menyimpan emas ni, kalau tuan-puan yang belum menyimpan emas, tuan-puan tak rasa feel tu. Agak-agak orang yang menyimpan emas ni macam contoh macam ni kan. 1 gram ni. Memang saya tak akan jual. Kita, golongan-golongan penyimpan emas ni, bila dia tengok emas, dia nak gandakan lagi. Ni 1 gram ni. Ni 1 gram kan. Aku nak tambah lagi.
Sebab emas ni sifat dia adalah magnet kekayaan. Macam orang perempuan lah. Orang perempuan kalau dia pakai barang kemas kan. Kalau dia pakai barang kemas, dia ada gelang, dia ada cincin, dia ada subang, dia ada rantai kaki dan sebagainya. Agak-agak serba satu. Tak. Cincin dua. Kadang dua belah tangan ada. Kadang satu belah tangan tu ada 3 cincin. Gelang dua. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Subang tak boleh buat banyak kan. Satu je. Rantai ada 5. Dekat rumah ada 4. Yang pakai satu. Untuk majlis ni pakai ni. Untuk nak pergi kerja pakai ni. Untuk nak pergi shopping pakai ni. Emas ni kalau kita ada, memang sifat dia magnet kekayaan. Dia tarik lagi nak tambah, nak tambah, nak tambah. Bukan untuk nak jual. Macam ni lah. Walaupun dulu saya beli RM267 1 gram. Ni emas 1 gram ni, saya beli RM267 1 gram. Sekarang ni harga dia berapa? Harga emas hari ni berapa? Harga emas hari ni. Ni harga emas hari ni. RM625. Nampak ah? Graf dia sekarang ni dia menurun sikit. Dia menurun sikit. Kan? Tiba-tiba itu dia meningkat RM625. Cuba bayangkan. Saya beli dulu satu keping ni RM267 satu keping. Kalau saya jual ni, insya-Allah boleh dapat dalam 500 lebih, kan? Sebab dia ada spread. Perbezaan antara harga jual dengan harga beli. Emas ni kena ingat kalau kita beli hari ni, kita tak boleh jual hari ni. Kalau beli hari ni, tak boleh jual bulan depan. Sebab harga dia memang fluctuate. Dia akan turun naik, turun naik, turun naik. Dan emas tu dia ada spread. Bukan setakat emas public gold, bukan setakat emas gold bar. Semua emas ada spread. Emas perhiasan spread lagi tinggi. 20 hingga 45%. Tuan-puan pergi kedai emas, beli rantai tangan. Contohlah gelang tangan kan, gelang tangan. Pergi beli, keluar daripada kedai, esok datang. Nak jual balik. Harga tak dapat macam kita beli. Dah lah harga tu berubah. Harga emas ni berubah. Ada kedai yang dia punya perubahan standard industri selalunya setiap hari lah. Kalau market price tu haywire sangat, mungkin dalam 5 jam sekali, 3 jam sekali. Kalau market tu harga memang haywire. Macam bulan Januari itu kan. Market haywire, dia turun naik, dia turun naik, dia turun naik kan. Kedai emas pun sama. Dia akan ikut perubahan apa yang berlaku dekat market dekat luar. Sebab tu saya beritahu, emas dia ada spread. Kalau kita beli sekarang, kita jual, kita tak dapat macam ni. Macam ni saya beli emas RM625 1 gram. Kalau saya jual, saya tak dapat dah RM625 sebab dia ada spread. Bukan emas public gold, bukan emas gold bar, semua emas. Emas perhiasan, emas 24 karat, emas padu dan sebagainya, semua ada spread. Spread adalah perbezaan antara harga jual dengan harga beli. Pokoknya adalah berapa jumlah spreadnya di public gold 9%. Lagi rendah spread, lagi bagus. Lagi cepatlah untuk kita nak ROI ataupun kita nak untung. Nak balik modal dan nak untung. Di public gold, 9% paling tinggi. Kan, lagi besar kita beli, lagi rendah dia punya spread. Okey? Sebab tu saya beritahu dekat sini, ilmu, semua ada ilmu. Kena ada ilmu dekat sini. Ini yang saya dah buka. Okey, ini yang saya dah buka ni. Okey, ini FAQ ni boleh tengok lah. Bajet berapa. Apa yang saya nak terangkan dekat sini adalah, dekat saya punya bio link ni, di muka surat belakang, kalau kita pusing di muka surat belakang ni, semua ada. Ilmu-ilmu yang saya sajikan kepada tuan-puan, supaya tuan-puan cakna tentang simpanan, cakna tentang kenapa emas. Okey, nombor 2. Kalau kita bermain dengan emas, kita kena faham tentang dollar cost averaging ataupun pemurataan harga emas. Ni, saya buat satu calculator. Satu calculator yang saya buat dekat sini adalah 625 kan. Harga emas 625. Alright. Calculator ni nak bagi tahu kepada kita, kita kena konsisten simpan emas. Siapa-siapa yang belum menyimpan emas, jangan menyimpan emas disebabkan oleh harga. Harga kita kena ambil peduli. Harga hari ni 625. Harga sebelum ni 627. Harga beberapa minggu lepas 500 lebih. Kena ambil peduli. Tetapi tindakan untuk membeli emas waktu bila? Bukan harga rendah, bukan harga tinggi. Bila kita ada duit. Tindakan untuk kita nak membeli emas, nak menyimpan emas waktu bila? Bila kita ada duit. Masa bila kita ada duit? Masa gaji. Ya Allah Zahidi, aku ni kan bila time gaji kan, kawan-kawan selalu ngeluh kan. Aku ni kalau time gaji kan, bayar sana, bayar sini, habis. Tak boleh nak menyimpan. Tak ada. Saya kata, engkau tak ada sistem.
Dia kalau kita dapat gaji, dia ada sistem formula urus gaji. Saya nak kongsi dengan tuan-puan. Formula urus gaji yang membolehkan kita tahu level kita ni sama ada lebih komitmen ataupun gaji kita lebih. Ni gaji, ni komitmen. Sama ada at par ataupun macam ni ataupun macam ni. Tengok prinsip pengurusan kewangan peribadi, ada beberapa ratio yang kita kena buat peruntukan. Ada orang buat peruntukan 70, 30, 20. Apa benda tu? 70% dapat gaji, saya kena settlekan komitmen wajib. Contoh komitmen wajib apa? Bayar rumah, bayar kereta, itu yang paling besar. Barang dapur, bil utility dan sebagainya. Komitmen wajib ni dalam kepala kena ingat macam ni. Kalau aku tak bayar, aku akan pening kepala. Kereta tak bayar, kena tarik. Elektrik tak bayar, kena potong. Unify tak bayar, internet tak ada. Air tak bayar, tak boleh mandi. Dapur tak beli barang dapur, tak boleh nak masak. Dapur tak berasap. Petrol tak isi, tak boleh pergi kerja. Komitmen wajib. Berapa banyak? 70%. Kalau dia pakai formula 70, 20, 30. Saya pakai formula ni. Itu formula, banyaklah formula. 50, 20, 30 pun ada. 70, 20, 30 pun ada. Saya pakai 60, 20, 10, 10. 60, 20, 10, 10. Apa benda tu? 60% daripada income saya, daripada gaji saya, take home pay saya akan bagi kepada komitmen wajib. Bil utility seperti elektrik, air, api, elektrik, air, Unify, apa lagi? Lepas tu anak, kan? Untuk urusan anak, sekolah anak. Kemudian untuk urusan kita pergi kerja, tol, tasenggo dan sebagainya. Kereta, installment nak kena bayar. Siapa yang ada kereta sendiri, rumah sendiri. Siapa yang menyewa, kena bayar sewa rumah. Tak bayar nanti tuan rumah akan halau. Apa lagi yang yang dinamakan sebagai komitmen wajib setiap bulan. Dia ada juga komitmen wajib yang setiap 6 bulan, setiap setahun. Contoh insurans kereta, road tax kita bila nak expired. Semua kena ada peruntukan. Jangan main simpan dalam kepala. Kena tulis. 60% adalah komitmen wajib. 20% adalah untuk simpanan. Gaji saya 3,000. 1,800 saya kena bagi peruntukan untuk komitmen. Itu maksimum. Bila kita kira-kira balik, ya Allah, komitmen 2,500. Gaji 3,000, sepatutnya ikut formula 60, 20, 10, 10 ni, saya sepatutnya bagi peruntukan hanya 1,800. Tetapi bila kira balik, komitmen 2,500. Bermaksud komitmen kita macam ni. Ni komitmen, ni gaji kita. Tak cukup. Ada dua cara. Kena downgrade komitmen kita. Unify, langgan RM300. Ambil yang RM90 sebulan. Contoh. Elektrik tinggi sampai 300. Yalah, semua bilik ada aircon. Musim hujan dia pasang aircon, aircon terlupa tutup, keluar pun aircon tak tutup dan sebagainya. Contoh-contoh kan. Kan dulu musim panas kan, orang banyak pasang aircon. Lepas tu mengeluh bil tinggi dan sebagainya kan. Lepas tu marah kerajaan. Tak ada kaitan pun kan. Nak marah kerajaan bukannya boleh rendahkan bil pun. Bolehlah tunggu mengundi nanti kan. Jadi downgrade. Tak payahlah pasang aircon. Kan musim hujan nak pasang aircon, pasang kipas lah, murah. Contoh kan. Downgrade kita punya komitmen. Barulah dia akan rapat sampai setara. Ataupun aku tak boleh lah Zaidi, aku kena pakai aircon. Aku tak boleh berpeluh. Hujan pun aku kena pakai aircon. Semua bilik aku akan pasang aircon. Anak aku tak boleh panas. Bini aku tak boleh panas dan sebagainya. Semua kena pakai aircon. Memang bulan-bulan tak boleh elak. 400 setengah bil elektrik. Contoh. Kan? Maksud dia komitmen tinggi. Dia tak boleh nak downgrade sebab dia nak selesa. Tingkatkan gaji. Gaji kau tak cukup. Kau pergi buat part time. Buat Grab. Buat affiliate. Berniaga dan sebagainya. Supaya engkau boleh bagi at par dengan komitmen kau ni. Kan? Tak boleh downgrade komitmen, tingkatkan gaji. Barulah ngam. Tapi masa tak ada lah. Masa dengan keluarga tak ada. Pergi kerja pukul 8, kan balik pukul 5. Siap-siap dah masukkan box dekat motor, pergi buat Grab pula kan. Lepas tu dah habis buat Grab food, pergi pula buat Grab car. Lepas tu malam buat affiliate lagi. Ni nak bagi setara ni gaji supaya lebih tinggi. Masa dengan tak ada. Sebab itulah masa, tenaga dengan duit dia berkadar songsang.
Kalau kita ada banyak masa, duit kita kurang. Kalau kita ada banyak tenaga, duit kita kurang. Kalau kita banyak duit, selalunya masa kurang. Yelah, bila kita banyak duit, kita kena banyak effort. Nak kena buat kerja tu, nak kena buat ni, masa dengan anak tak ada, semua fokus kepada bisnes dan kerja. Macam tu lah lebih kurang. Allah ni maha adil. Dia bagi memang macam tu lah kan. Sebab tu saya beritahu, kena tengok ukur badan baju sendirilah. Ukur baju badan sendiri kan. Kalau komitmen kita tu tinggi, tingkatkan kita punya income. Kalau tak boleh, downgrade kita punya nama apa, komitmen. Okey. 60% adalah komitmen. 20% wajib minimum 20% simpanan. Nak menyimpan 10% duit, 10% emas, silakan. Style saya menyimpan emas je. Sebab saya boros, saya tak boleh simpan duit. Duit tu ada lah, tapi bukan untuk disimpan. Simpanan ni tuan-puan, sifat dia adalah untuk jangka masa panjang. Apa benda tu? Simpanan untuk apa? Simpanan ni dia ada beberapa kategori. Wajib untuk semua orang kena ada simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan ni wajib. Kenapa simpanan kecemasan? Sakit, demam, kematian, bencana alam, musibah dan sebagainya, kecemasan. Kereta breakdown dan sebagainya, kecemasan. Kena ada duit. At least. Tak menyimpan pun tak apa, tapi at least ada seketul duit. Saya tak. Ini adalah simpanan kecemasan saya. Ni. 3 keping ni boleh dijadikan sebagai simpanan kecemasan saya. Ni 3 keping ni. 3 keping ni kenapa saya kata simpanan kecemasan saya? Saya ni boros, tak boleh pegang duit. Saya pegang emas. Ini emas 1 gram. Kalau saya pergi dekat Arahnu, saya boleh dapat RM500. Sekeping ni 500. Kalau 3 keping saya boleh dapat RM1,500. RM1,500 untuk kecemasan yang biasa-biasa ni boleh. Tak ada masalah. Anak nak masuk U bukan kecemasan. Kan? Nak buat operation bukan kecemasan. Doktor selalunya kalau kita nak buat operation apa-apa lah, kita sakit apa-apa, doktor akan diagnose, dia akan bagi masa, kan? Beberapa bulan ataupun beberapa tahun. Jadi bukan kecemasan lah. Sakit demam tu kecemasan lah. Kecemasan ni maksud dia, on the spot jadi. Kereta breakdown. Tengah-tengah bawa dekat highway, jatuh. Kan, call insurance, dia akan towing pergi dekat bengkel yang terdekat. Selalunya percuma lah. Kalau towing yang ada dalam insurans kita tu, yang kita dah insurans kan, towing ke tempat bengkel terdekat tu, dia adalah jarak dia 100 kilometer terhampir ke apa benda kan. So bila dah pergi dekat kedai bengkel tu, dah kita dengan tokey, aku nak pergi cari Arahnu jap. Emas ni sentiasa ada dalam wallet saya. Pergi Arahnu, pergi gadai kan. Ataupun tengoklah macam mana. Banyaklah kreativiti macam mana kan. Boleh pinjam dulu kat siapa-siapa. Nanti dapat duit, kita pergi gadai, kita bayar balik yang kita pinjamkan. Ini boleh jadi kecemasan. Kalau luar kawasan lah. Kalau dalam kawasan ni, kita pergilah dekat rumah kita ada Arahnu, pergi gadai. Kan? Gadai dengan hasrat untuk kita nak tebus balik. Bukan gadai, tak pergi tebus. Tak mampu untuk nak tebus, jangan gadai. Pergi jual . Kalau tak mampu untuk nak tebus, pergi jual. Jangan gadai sebab nanti dia akan mendatangkan haru biru dalam hidup kita. Tak ada duit untuk nak menebus. Pergi jual. Senang. Prinsip saya, tak mampu, jual. Kalau mampu, nak tebus, pergi gadai. Ini adalah simpanan kecemasan saya dalam bentuk emas. Sebab saya boros. Itu je. Yang pertama saya boros. Yang keduanya, emas ni nilai dia semakin lama semakin meningkat. Emas nilai dia semakin lama semakin meningkat. Duit nilai dia semakin lama semakin mengecut. Kemudian duit ni mudah untuk dihabiskan sebab duit adalah untuk dibelanjakan, emas untuk simpanan. Simpanan kecemasan ni nombor 1. Kita belajar tentang simpanan. Simpanan. Kenapa kena menyimpan? Orang kaya menyimpan. Okey, mentor saya selalu sebut, dia kata formula untuk nak menjadi kaya, tingkatkan simpanan, tingkatkan aset yang boleh menjana cash flow positif, kurangkan hutang. Kita terbalik, hutang yang banyak. Simpan kurang tapi hutang banyak. Hutang macam-macam hutang. Hutang PTPTN tak habis bayar lagi. Contoh kan. Hutang PTPTN tak habis bayar lagi. Personal loan. Adalah 2-3 personal loan yang kita dah overlap. Tak pernah habis-habis. Kereta hutang tak apalah sebab dia aset kan. Bukan aset lah, maksud dia untuk keperluan. Hutang kereta untuk keperluan. Hutang rumah untuk keperluan. Hutang untuk bisnes untuk keperluan. Tapi dengan syarat, janganlah buat bisnes yang lingkup.
pergi buat loan untuk bisnes. Tapi bisnes lingkup sebab tak ada ilmu. Ilmu tu penting tuan-puan. Kalau kita nak buat apa-apa, kena ada ilmu. Hutang apa lagi? Banyaklah hutang kan. Hutang bersepah-sepah kan. Sebab itulah kita ni pelik. Orang nak jadi kaya, dia kena kurang hutang. Kita ni duk tambah hutang. Kan? Hutang kad kredit. Kad kredit ni sebenarnya tuan-puan, sangat-sangat bagus. Dia ada zero installment. Dia ada bonus, dia ada point dan sebagainya. Bukan bonus, dia pakai point kan. Sistem point boleh redeem dan sebagainya. Dia ada EPP dan sebagainya. Tuan-puan boleh pergi follow dekat Aznah Hamid. Aznah Hamid, dia menerangkan dalam TikTok ni ada. Dia selalu buat live dan sebagainya. Dalam Wasabi channel pun dia ada buat perkongsian tentang kad kredit. Kad kredit ni at least kita kena ada 3. Tapi kena tahu cara lah. Jangan guna bayar minimum payment. Kita ada main kad kredit, kita ada cover kad kredit, kita ada EPP kad kredit. Macam biasa. Kalau kita ada ilmu, ada 3 kad kredit, memang tak akan limit. Dia adalah cara dia. Pergi belajar dengan Aznah Hamid. Aznah Hamid memang bagi saya lah cara dia terang, penggunaan bahasa dia mudah untuk kita faham. Ada juga Steven ke Stenson kan, kalau tak silap ada Chinese yang mengajar tentang macam mana untuk nak menggunakan kad kredit. Kita tak ada kad kredit belasah, bayar minimum payment. Interest 18%. Lepas tu dah santak, dah tak boleh nak buat apa, tambah limit lagi kredit. Dulu saya pernah buat benda-benda macam ni. Masa mula-mula kerja dulu, saya dah 5 kad kredit menjadi mangsa. Mangsa kad kredit. Dah tak boleh guna, apply yang baru. Sampai ada 5 lah. Lepas tu dulu pula kad kredit, bukan ada online-online macam sekarang ni. Dulu saya ada Citibank. Kan, kena bayar dekat kaunter. Ion Bank. Kena bayar dekat kaunter. Masya Allah. Hari-hari, boleh kata setiap bulan, kena pergi dekat belakang KSCC tu. Menara Citibank. Bayar dekat mesin. Dulu online-online ni tak ada. Bayar minimum payment, bayar minimum payment, bayar minimum payment. Santak. Hutang semakin bertambah. Satu lagi jangan hutang alung lah. Tuan-puan kalau hutang alung, tak akan habis. Tuan-puan hutang sikit saja dengan alung, sebab dia, cara alung kira interest, dia overlap interest tu. Sebab tu tak pernah habis. Kita hutang katalah 10,000, kalau lambat kita bayar, dia punya jumlah pokok yang kita nak kena bayar tu, campur dengan interest dan sebagainya, silap-silap hari bulan, pinjam 10,000, hutang kita sampai 100,000 dengan alung lah. Dan alung ni bahayalah. Tuan-puan kalau kena simbah cap merah, kalau dia dah kacau, masalah kan. Alung janganlah. Saya pernah buat dulu, tuan-puan. Saya dengan alung pun dulu pernah buat. Alung punya style ni, tuan-puan. Ini alung yang lembut lah. Dapat gaji dia duduk depan office. Dia call. Saya sudah sampai depan office. India. Bawa dia pergi dekat bank. Dia cucuk duit. Kita tekan pin. Dia ambil duit untuk dia dulu. Kan? 700. Gaji kita tu, dia pergi ke bank. Dia suruh kita masukkan pin. Dia tekan berapa yang dia nak. RM700 sebulan. Dia ambil duit, dia belah. Itu alung yang halus. Alung yang lembut. Kan? Tiap-tiap bulan dapat hari gaji ya, dia akan tunggu depan office. Cuba tuan-puan bayangkan. Saya pernah alami benda-benda macam tu. Habis hutang tuan-puan, rasa macam wah, belenggu tu habis. Bila kita dah tak ada hutang, especially hutang-hutang yang berkaitan dengan kad kredit, hutang-hutang yang berkaitan dengan personal loan. Habis saja hutang tu rasa macam lega sangat. Kita punya nama apa, take home pay pun semakin meningkat. So kena ingat lah tuan-puan. Nak jadi kaya, nak financial freedom, kena kurangkan hutang. Formula urus gaji tadi 60, 20, 10, 10. 60% kalau untuk komitmen wajib, 20% untuk simpanan. Kalau gaji saya RM3,000, 20% adalah RM600. 300 saya simpan emas, 300 lagi saya simpan duit. Kan? 10% untuk takaful. Kalau RM3,000 gaji kita, gaji saya RM3,000, RM300 untuk takaful dah banyak coverage. Tak mampu untuk PA, ambil medical card. Cukup. Siapa yang mampu ambil dua-dua. Medical card ambil, PA pun ambil. Family takaful kan. Medical card ni penting. Sebab sakit demam ni bila-bila masa kan. Alright. Yang last kali barulah 10% untuk hore-hore, me time, reward diri sendiri ataupun belanja hangus.
60% untuk komitmen wajib, 20% untuk simpanan, 10% untuk takaful dan 10% untuk me time ataupun reward myself. Okey, reward diri sendiri. Kita terbalik, dapat gaji kita reward diri kita dulu. Bukan 10%, belasah habis kan, gaji 3,000. Pergi main bowling, pergi tengok wayang. Ni reward-reward ni aku dah kerja teruk kan. Jadi aku nak reward lah diri aku. Aku tak pernah makan dekat Menate. Pergi dekat Menate. RM700 kawan saya pernah pergi makan kan. Pernah pergi makan dekat Menate dengan kawan saya. Bil sampai RM700. Makan steak je pun. Itulah. Nak makan kedai-kedai macam tu kan. Restoran macam tu. Orang ada duit okey lah. Kita tak ada duit ni tuan-puan. Berjimat dulu. Simpanan tu diutamakan. Sebab itulah bila kita dapat gaji, kita utamakan yang pertama, komitmen wajib. Bayar dulu semua komitmen. Jangan tertunggak. Bila tertunggak, ini yang selalu orang bergaduh suami isteri, bermasam muka dan sebagainya. Sebab bil tertunggak kan. Elektrik dulu RM300. Datang bulan depan dah jadi RM600. Gaji banyak tu ya. Disebabkan tertunggak, kereta tak bayar 2 bulan. Rumah tak bayar 2 bulan. Kan? Sebagai contoh kan. Jangan tertunggak. Bila tertunggak ya, habis. Bulan depan akan jadi haru biru. So, komitmen wajib yang pertama. By hook or by crook, asingkan dulu untuk komitmen wajib. Terus ambil action, jangan tangguh-tangguh. Bayar bil, bayar sewa rumah, bayar installment dan sebagainya. Nombor 2-nya, jangan buat benda lagi. Jangan duk pergi bawa family nak pergi makan, nak pergi main bowling, nak pergi tengok wayang. Jangan. Ambil 20% untuk simpanan dulu. Simpanan yang terbaik adalah 10% dalam bentuk emas, 10% dalam bentuk cash. Cash untuk simpanan kecemasan. Emas adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Simpanan jangka masa panjang ni apa? Pendidikan anak, nak masuk U, nak pergi haji dan umrah, nak pergi melancong luar negara, dana persaraan, dana untuk kita nak melunaskan hutang dan macam-macam lagi lah. Apa saja impian hidup kita, you name it, untuk jangka masa panjang, itu adalah kita kena simpan dalam bentuk emas. Sebab simpan emas terbaik adalah 3 hingga 5 tahun. Lebih daripada 2 tahun adalah simpanan yang bagus untuk emas. Sebab emas adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Alright? So sebab itulah saya nak tunjuk kat sini. Kan? Bila kita buat DCA ni, saya dah habis belum? Formula urus gaji. Okey. Simpanan untuk jangka masa 10% untuk belanja hangus. Maksud dia belanja hangus tu untuk reward diri sendiri tu, untuk me time tu, last kali. Nak bershopping baju. Contoh kan. Baju bukan keperluan. Baju dah ada dah. Dah berpuluh pasang lah. Dekat gobok tu kan. Nak beli yang ada branded dan sebagainya. Tak payah. Last kali letak. Sebab tu dia dinamakan belanja hangus. Tak dapat apa. Komitmen wajib untuk kehidupan. Simpanan untuk kehidupan. Takaful untuk kehidupan. Belanja hangus sebab habis. Baju ni pakai 2 tahun lusuh kan. Spoiler kereta lusuh habis kan. Sebab tu saya kata yang me time 10% tu, reward diri sendiri tu last kali. Dia ada dia punya hierarchy dia. Apa yang saya tunjuk ni, untuk penyimpan-penyimpan emas, dia kena faham tentang pemurataan harga emas. Sebab itulah kalau kita nak menyimpan emas, kita tak boleh tengok harga. Harga ni kita boleh ambil peduli. Berapa harga emas hari ni? RM625. Tapi nak membeli emas, jangan terikat dengan harga. Kenapa? Sebab harga fluctuate. Naik turun itu adalah harga emas. Untuk short term, saya tunjuk kepada tuan-puan. Saya nak tunjuk kepada tuan-puan. Ni, harga emas ni tuan-puan. Ni, harga emas ni tuan-puan. Dia fluctuate. Kalau saya tunjuk untuk 7 hari. Cuba tengok. 7 hari punya graf. Dia turun, dia naik. Lepas tu naik-naik. Ni trend meningkat. Kalau saya tunjukkan dalam masa untuk 30 hari. Cuba tuan-puan tengok. Kan? Macam yo-yo. Tiba-tiba dekat sini, zaz dia jadi kepala zirafah. Kan? Dia macam yo-yo. Sebab itulah emas ni, dia punya harga dia fluctuate. Kejap dia turun, kejap dia rendah. Kenapa? Sebab dia ada kaitan dengan dunia. Dia ada kaitan dengan ekonomi dunia. Dia ada kaitan dengan apa-apa saja keputusan yang dibuat dalam bidang ekonomi. Macam contoh Federal Reserve dekat Amerika. Kan? Kebanyakan kalau Amerika buat keputusan apa-apa, dia akan reflect kepada ekonomi dunia. Geopolitik, perang dan sebagainya. Haru biru perang,
Bencana wabak macam COVID baru ni kan. COVID beberapa tahun lepas kan. Sama lah. Itu yang akan menyumbang kepada turun naik harga tu dia tak menentu. Tetapi sebab tu saya kata kalau kita tengok 2 bulan nampak. Dah bentuk U pula. Dalam masa 2 bulan dalam bentuk U. Dia turun naik, turun naik. Lepas tu dia naik balik. Kita tengok dalam masa 6 bulan. Trend dia menurun. Alamak, tak best lah kan. Kita dah pening kepala. Sebab kita terlalu terikut dengan harga emas. Sebab tu saya kata, nak menyimpan emas, jangan tengok harga. Harga kena tengok, tapi bukan masa nak membeli. Masa nak membeli tu, jangan tengok harga. Ada duit beli. Sebab belum tentu lagi duit yang kita ada tu, boleh beli emas esok. Bulan depan. Belum tentu lagi boleh beli emas. Sebab duit dalam poket ni, tuan-tuan kena ingat. Sifat dia adalah untuk dibelanjakan. Cuba kita tengok graf emas untuk 1 tahun. Nampak? Bentuk N pula. Tadi bentuk U. Ni bentuk N pula. Kan? Dia naik, dia turun-turun, dia naik, turun pula. Kan? Kemudian, kita tengok dekat sini. Kalau saya tengok dekat sini, kita ambil pula untuk 2 tahun. Dah nampak trend meningkat. Faham tak? Okey? Sebab itulah emas. Simpanan emas adalah untuk jangka masa panjang. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Okey? 5 tahun baru betul. Peningkatan dia nampak. Kan? Sebab tu saya nak bagi tahu, harga emas ni jarang jatuh. Setiap bulan memang macam tu. Kalau nak siapa yang nak buy sell, buy harga murah, sell harga mahal, jangan simpan emas. Dia kena pergi trade emas. Trading emas. Kena tengok candlestick tu. Kena tengok graf, kena pandai baca candlestick, kena faham fundamental, kena ambil cakna tentang ilmu ekonomi dunia dan sebagainya. Menghadaplah pukul 3 pagi sebab pasaran saham aktif di Amerika, di London dan juga di Jepun, apa semua tu dia ikut masa-masa dia. Ini aktif untuk waktu Asia. Ini aktif untuk US, UK. Kan? Ada dia punya, ni aktif untuk Europe. Ada masa-masa dia. Selalunya pukul 3 pagi lah. Sebab tu siapa-siapa yang main forex dan sebagainya, yang main graf ni, gold trader ni, selalunya waktu 3 pagi. Nah, itu buy harga murah, sell harga mahal. Itu gold trader. Saya nak mengajar ni bukan untuk nak jadi gold trader. Saya tak nak awak semua, kawan-kawan semua, rakan-rakan, tuan-puan semua dekat sini. Saya bukan nak mengajar tentang untuk nak menjadi gold trader. Saya nak mengajar untuk menjadi gold saver. Beli emas, simpan emas, jual emas. Waktu bila nak jual emas? Bila dah capai matlamat. Beli emas, masa bila? Bila ada duit. Bukan beli emas masa harga murah. Untung kalau kita ada duit, harga murah. Memang untung. Beli banyak. Saya buat peruntukan, contoh. Saya buat peruntukan untuk nak menyimpan emas adalah RM100 sebulan. Setiap bulan konsisten. Dapat gaji, zas beli emas RM100. Dapat gaji, zas beli emas RM100. Tanpa tengok 625, 623, 627, nak turun lagi tak? Nak naik lagi tak? Tak payah. Kalau duk fikir-fikir macam tu, RM100 tu, esok lusa tak tahu. Dia akan pergi mana. Selalunya kita akan berbelanja lah. Kan? Sebab tu saya kata, nak membeli emas, kita kena tahu tentang harga. Tetapi tindakan untuk nak membeli emas, jangan tengok harga. Bila ada duit, beli. Kenapa? Untuk long term, simpanan emas, harga dia meningkat untuk jangka masa panjang. Bukan jangka masa pendek. Jangka masa pendek, simpanlah duit. Pergi dekat ASB setahun. Kan? Simpan dekat tabung haji setahun. Kenapa ASB tabung haji? Sebab jaminan kerajaan. Dia bagi dividen, jaminan kerajaan. Jangan main saham-saham yang dekat luar sana tu. Nak kena pakai broker dan sebagainya. Dia memang fluctuate. So, kalau nak nyimpan duit. Pergi dekat unit-unit saham-saham yang dijamin oleh kerajaan. Kalau nak beli saham, belilah Pingform. Pingform yang kerajaan yang dijamin oleh kerajaan lah. Ataupun ASB, kita memang senang ASB lah. Kan ASB ke tabung haji ke. KWSP pun boleh. Cuma dividen dia rendah lah. Untuk short term boleh, duit. Tapi untuk long term, ambillah emas sebab emas jangka masa panjang nilai dia tinggi. Sebab tu saya beritahu emas jangka masa panjang nilai dia tinggi.
Bila nilai dia tinggi, kita simpan lama. Macam contoh ni, saya beli emas ni. Harga saya beli RM267. Ni, saya simpan. Kalau saya nak jual sekarang ni, harga dia RM625. Kenapa saya tak jual lagi? Sebab belum capai matlamat. Kita menyimpan emas ni, tuan-puan, bukan untuk nak bawa ke mati. Kita menyimpan emas bila ada duit dan kita kena set dalam kepala kita, aku menyimpan emas sebab ada tujuan. Tujuan dia apa? Pendidikan anak, nak membeli rumah. Kan nak beli rumah sekarang ni harga rumah apa? RM700,000, RM600,000. At least kita boleh bayar deposit dengan emas. Deposit 10%. Kan? Simpanan emas untuk nak melunaskan hutang. Simpanan emas untuk nak pergi haji dan umrah. Simpanan emas untuk pelancongan luar negara. Simpanan emas untuk dana persaraan. Long term. Long term 3 hingga 5 tahun ke atas. 3 tahun ke atas eloklah kita simpan emas. Sebab graf ini menunjukkan lebih daripada 2 tahun. Cuba tengok Ni 2 tahun. Graf dia memang meningkat dan dia turun. Tetapi untuk long term 3 hingga 5 tahun, tengok graf dia. Walaupun dia turun, tapi daripada puncak nampak. Kita ambil daripada bawah ni nampak. Trend dia meningkat dan dia punya jurang dia tu tinggi. Kalau kita tengok graf, tak berapa nampak. Ini kita tengok ni. Kalau kita tengok angka ni setahun, keuntungan dia kita boleh dapat dalam 28%. Tapi konservatif, keuntungan peningkatan harga emas adalah 10% setahun. Ini konservatif. 10% setahun. Dalam graf ni, dia ambil data daripada historical data yang dia ada ni. Bila dia kira, ini gold price $1 ni dipakai oleh dunia. 1 tahun, emas boleh memberi pulangan kepada kita 28%. Iaitu kenaikan harga emas. Emas bukan bagi pulangan setiap bulan. Emas ni tuan-puan, kena ingat macam ni. Saya beli emas, dia tak bagi pulangan setiap bulan. Dia tak bagi dividen. Dia tak bagi apa benda lah, imbuhan dan sebagainya. Beli emas, dapat emas fizikal. Jual emas, itulah harga jual tu akan menentukan kita untung ataupun tak. Sebab perbezaan harga jual dengan perbezaan harga beli, itulah untung kita. Kena tolak spread. Spread emas. Spread emas di public gold 9%. Tolak spread. Sebab tu saya kata konservatif 10% setahun. 10% setahun kalau saya nak bandingkan dengan tabung haji. Kalau saya nak bandingkan dengan SB, more than better. Kan? Sebab tabung haji bagi berapa persen dia? Tak sampai 6%. ASB tak sampai 6%. EPF tak sampai 6%. Emas boleh bagi 10%. Kita tak ambil simpan emas. Fikir-fikirkan. Sebab tu saya bagi tahu. Kalau kenaikan untuk 5 tahun, 137%. Macam saya ni lah. Kan? Saya beli RM267. Harga emas sekarang ni RM625. Kalau saya jual, dah untung dah berapa kali ganda dah. Tapi kenapa saya tak jual? Mindset penyimpan emas, dia menyimpan sebab ada tujuan. Menyimpan emas dengan matlamat. Kita menyimpan emas bukan untuk manipulat harga ataupun nak menambah kekayaan dalam bentuk duit. Tak. Kita nak mencapai impian hidup kita. Selalunya orang yang menyimpan emas ni, insya-Allah dia tak miskin. Ada duit, belum tentu orang tu membeli emas sebab dia tak ada ilmu. Tetapi orang yang membeli emas, sudah pasti dalam emas tu ada duit. Nampak tak? Kenapa? Sebab emas ni kalau kita jual, kita boleh dapat duit. Kalau kita gadai, kita boleh dapat duit. Orang yang ada duit belum tentu memiliki emas sebab dia tak ada ilmu. Dia tak tahu emas dia betul ke tak, apa benda. Bagi kepala dia duit, duit, duit. Tapi dia tak tahu inflasi. Duit dia dalam akaun ada RM100,000. RM100,000 angka dia besar. Tetapi kuasa membeli dia semakin lama semakin menyusut. Nilai duit semakin lama semakin mengecil. Nampak tak? Kalau dia bijak, dia ambil RM30,000, dia simpan dalam bentuk duit. Itu adalah untuk dana kecemasan. RM70,000 dia simpan dalam bentuk emas. Kalau simpanan untuk jangka masa panjang, tolonglah cari instrumen simpanan yang lebih menguntungkan berbanding simpan duit. ASB ada RM100,000. RM30,000 simpan dalam ASB untuk dana kecemasan. RM70,000 simpan dalam bentuk emas. Wih, banyak tu RM70,000. Boleh simpan dalam Gold Accumulation Program. Kita simpan dalam app dan benda tu berasaskan kepada emas fizikal. Kita boleh keluarkan emas bila-bila masa. Kita boleh jual bila-bila masa. Kita boleh keluarkan bila-bila masa. Macam saya sekarang ni.
Saya bukan beli emas fizikal ni direct. Saya simpan dalam gold accumulation program. Bila dah ada gold accumulation program tu, saya kumpul gram sikit-sikit, lama-lama jadi banyak ni. Jadi saya keluarkan. Saya keluarkan emas fizikal ni, saya simpanlah sendiri. Kalau tak berani nak simpan sendiri, pergi simpan dekat public gold, ada public safe. Kita ada kotak keselamatan. Simpan dekat situ, boleh sewa. Ada syarikat swasta yang menawarkan kotak keselamatan. Macam bank ada, dia macam pigeonhole tu. Ni saya tunjukkan. Dekat public safe, dekat public gold ada public safe. Okey, dekat public gold dia ada public safe. Ni public safe. Ni public safe. Okey, ni kotak-kotak macam ni, kotak keselamatan. Kita boleh sewa ni. Sewakan. Kalau tak berani mana dia? Our service. Ni. Kalau tak berani nak simpan kat rumah, emas kita tu besar, banyak dan sebagainya. Ni simpan dekat public safe. Ni kotak dia ni kan. 5, ni kecil je. Iyalah. Barang kemas besar mana sangat? Barang kemas boleh simpan, geran tanah boleh simpan, jam-jam mahal seperti Rolex ke, Patek Philippe ke, boleh simpan dekat situ. Nampak ni, dia punya cas dia murah. 5 tahun RM300 je. Kan? 5 tahun dia cas RM300 saja. Nampak? So, yang ni besar sikit. Kalau barang kita banyak tu besar, ni yang lagi besar, tinggi. Tinggi dan besar kan? Ni lagi besar, 10 kali 10 darab 24. Nampak ni. Simpan. Kalau tak berani lah. Kalau tak berani nak simpan dekat rumah, tak berani simpan sendiri, ada benda ni. Aset kita kot. Kan? Macam rumah lah ni. Tapi, emas ni adalah contoh lah. Saya tunjuk dekat tuan-puan. Saya tunjuk dekat tuan-puan dekat sini. Contoh-contoh kan. Ini adalah saya kata contoh lah. Ini emas yang saya ada. 250 gram. Saya ada 250 gram. Saya ada 2 keping. Bermaksud 2 ketul. 250 gram. Saya ada 2 ketul. Cuba tuan-puan tengok harga dia. 250 gram. Ni. 250 gram. Ni 250 gram. Nilai dia kalau saya jual 143,000. Kalau saya nak beli 152,000. Kalau saya nak tukar kepada cash, saya boleh dapat 143,000. Seketul. Faham? Bayangkan, ini adalah aset yang boleh mobile. 140,000 ni bersamaan dengan mungkin satu rumah pangsa. Mungkin satu lot tanah. Mungkin satu rumah kedai. Tapi aset hartanah, sama ada tanah ataupun rumah, tak boleh mobile. Tak boleh bergerak. Kalau beli dekat Rawang, kat Rawang lah dia punya tempat dia. Saya asal orang Kedah. Saya beli tanah dekat Rawang sebagai contoh. Saya balik Kedah, lalu tengok je lah. Saya sekarang ni duduk kat Puchong. Saya nak pergi tengok tanah saya tu, saya kena pergi dekat Rawang lah. Tapi kalau aset saya 250,000 masuk dalam poket je. Boleh bergerak. Nak pergi haji, bawa 250,000. Tapi jarang lah bawa seketul. Contohlah saya nak pergi Europe. Nak pergi UK sebagai contoh kan. Nak pergi UK, nak duduk sana 3 bulan. Bawa. Tak ada masalah. Dekat airport tak kena tahan. Sebab itu adalah item personal. Dia tak terikat dengan mana-mana institusi kewangan. Yang paling penting kita declare. Dekat airport kita declare kata ini adalah barang personal. Dan kita bawa sertifikat. Cuba bayang tuan-puan. Emas ni adalah aset. Bersamaan dengan macam rumah. Bersamaan macam dengan tanah. Aset kita. Tapi kelebihan dia boleh mobile. Dan dia boleh dicairkan di mana-mana seluruh dunia. Kalau tuan-puan nak tengok macam mana saya menjual dinar saya di Mekah pada tahun 2024, tengok dekat VTT saya yang kedua. Saya jual. Tak ada tanya soal banyak, engkau beli kat mana, ini jenama apa. Dia buka, dia bersil, ditimbang dalam densimeter, dia tengok berat berapa, lepas tu dia darab, tekan kalkulator, saya dapat RM1,450. RM1,450. Tak ada banyak soal. Mentor-mentor saya, kawan-kawan saya ramai. Jual dekat Spain, jual dekat Europe, jual dekat UK, jual dekat US. Jual lah dekat mana-mana yang kedai emas. Emas ni adalah mata wang global, universal. Dia diterima di mana-mana saja sebab pengiraan harga emas adalah berat dalam darab dengan ketulinan. Emas 999, ini harga dia. Emas 916, ini harga dia. Berapa berat? Dia darab, dapatlah duit. Mudah kan? Sebab tu saya beritahu. Nampak tak? Ni. Kalau saya ada ni 250, kalau saya ada 1000 gram ni ataupun 1 kilo ni lagi lah 600,000 kan.
RM600,000 ni bersamaan dengan sebuah rumah. Sebuah banglo lah, sebuah banglo. Dan yang bestnya boleh bergerak. Saya nak bawa pergi Kedah, boleh? Saya nak bawa pergi Singapura, boleh? Saya nak bawa pergi Mekah, boleh? Tak ada masalah. Pernah cerita tak pasal Sajat? Sajat dia bawa 4 ketul ni. Ni emas 1 kilo ni dia bawa 4 ketul, dia duduk dekat Australia. Tak ada banyak soal. Sebab tu saya beritahu tuan-puan, kelebihan dia macam ni lah, emas. Emas ni nilai dia semakin lama semakin tinggi. Dulu orang cakap hartanah kan. Sebab kita tak ada ilmu tentang emas. Sekarang ni emas daripada sejak dulu lagi. Nilai dia semakin lama semakin meningkat. Dan dia mengekal nilai. Tak macam duit. Duit kalau kita ada RM600,000, sekarang ni boleh buat apa? Tak banyak boleh buat. Kan? Kita ambil perumpamaan macam ni lah. Dulu saya pergi sekolah, saya bawa 50 sen. Sebab memang pada masa tu, tahun 80-an, 1980-an, bawa 80 sen, memang laku duit. Duit 5 sen pun laku dulu. Kan? 10 sen boleh makan. 20 sen tu boleh beli macam-macam. Kan? Dulu-dulu kan. Sekarang ni pergi sekolah kena bawa RM5. Kalau ada koko, kalau ada kafa, kena bawa RM10 pagi dengan petang. Nampak tuan? Sebab tu saya beritahu, kena ada ilmu. Sebab itulah saya nak bagi tuan-tuan, dekat BioLink ni, saya ada bagi semua ni. Benda-benda ni semua ada dekat BioLink saya. BioLink saya adalah untuk mereka-mereka nak merujuk. Kenapa kita perlu menyimpan emas, supaya kita cakna ilmu-ilmu yang berkaitan dengan simpanan emas, supaya kita tak kena tipu, supaya kita tak habis modal macam tu saja. nak elak daripada nak elak daripada nak elak daripada kita berisiko tinggi dalam peleburan emas ataupun skim-skim yang ditawarkan dekat luar sana tu, yang bagi saya sangat berisiko tinggi. Emas tak bagi pulangan bulan-bulan. Kalau tuan-puan pernah masuk skim yang menawarkan simpanan, kita bagi emas dekat dia, dia bagi bulan-bulan, benda tu tak betul. Emas senang je. Beli emas, simpan emas, jual bila dah capai matlamat. Beli emas, beli bila ada duit, bukan masa harga rendah. Harga emas kita kena tahu, tetapi nak membeli emas, jangan ikut harga rendah, ada duit beli. Sebab duit tu belum tentu lagi dia bertahan lama, sebab duit adalah sifat dia untuk dibelanjakan. Ada duit beli emas. Ada duit banyak beli banyak. Ada duit sikit beli minimum RM100 di public gold. Okey. Kemudian kita simpan. Kalau tak boleh nak simpan sendiri, boleh simpan dekat public safe ataupun mana-manalah syarikat-syarikat swasta yang menawarkan peti simpanan keselamatan. Simpan. Dan bila dah capai matlamat, contoh esok ataupun minggu depan anak nak masuk universiti, nak kena bayar yuran dan sebagainya, kita keluarkan. Kita jual emas kita tu, jangan sayang-sayang. Bulan depan nak pergi haji, dah dapat panggilan, jual emas tu untuk pergi haji. Nak bayar hutang, nak lupuskan hutang, ada balance dalam RM50,000 lagi. Simpanan kita dah cukup dah RM50,000 emas. Jual emas semua sekali seketul ataupun semua sekali emas tu untuk bayar hutang, dana persaraan dan sebagainya. Sebab tu saya beritahu tuan-puan, dalam BioLink saya ni, saya menyajikan kepada tuan-puan beberapa tool yang ada untuk membolehkan tuan-puan cakna ilmu simpanan emas. Okey. Kalau tuan-puan belum lagi ada akaun emas, boleh mendaftar dekat sini. Cara nak mendaftar saya terangkan dekat sini. Terus daftar kat sini. Dan kalau tuan-puan nak banyak lagi ilmu, tuan-puan boleh pergi dekat gambar rumah ni. Okey, gambar rumah kat bawah ni. Okey, klik dekat gambar rumah kat bawah dekat sini. Tuan-puan boleh baca lah. Semua ada. Saya letakkan ada 6 button ni, boleh klik dekat sini dan ada e-book percuma. Ni ada e-book percuma dekat sini. Okey, ada e-book percuma. Tuan-puan boleh dapatkan e-book percuma. Isi saja maklumat yang diminta. Terus dapat on the spot. E-book tu ada 8 bab. Pengenalan tentang emas, macam mana kita nak menyimpan emas, skim-skim yang menipu, macam mana nak elak daripada kena tipu emas dan sebagainya, semua ada dalam e-book tu. Percuma tuan-puan. Pergi dapatkan. Alright. Saya rasa setakat tu saja perkongsian untuk pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan serba kekurangan itu adalah dari diri saya sendiri. Kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.